Saya ingin mempersilakan Adun Lembah Jaya yang berhormat Tuan Syed Ahmad untuk menyampaikan ucapan pembuka pentas kita pada malam ini. Dipersilakan. Beri tepukan. Pakatan. 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 Silakan. Baik, terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Salam Malaysia Madani, salam bangsa Johor. Kepada semua yang hadir, kepada yang berhormat Datuk Eng Swee Lim, Adun daripada Selangor juga. Abang saya di sini ada. Kita punya pengerusi amanah pun ada orang Ampang. Kita ada pembantu ahli majlis daripada Ampang juga. Dan kemudian tak dilupakan semua orang yang datang pada hari ini. Alhamdulillah, kita berada di sini seperti Tuan Pengerusi Majlis kata, DUN atau Dewan Negeri ataupun Kerajaan Negeri Johor telah dibubarkan. Sedikit awal, betul. Tapi saya rasa tak menjadi masalah sebab orang-orang dekat sini dia pandai, dia tahu memilih yang mana. Alhamdulillah. Seperti kita tahu, kalau dalam hal-hal pembubaran DUN ini, ia terletak di dalam tangan pemerintah. Kami sebagai wakil rakyat, kami bukan pemerintah, kami pemimpin, kami pentadbir, yang memerintah merupakan Istana Johor. Alhamdulillah. Jadi kita ucapkan terima kasih kerana sekali lagi Istana Johor memberi mandat kepada rakyat Johor untuk memilih siapa yang akan jadi wakil rakyat masing-masing di Johor. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya nak cerita sikit. Dan kalau saya cerita, saya akan bagi contoh-contoh apa yang berlaku di Selangor. Kerana saya anak yang lahir di Selangor dan saya sekarang menjadi kaki tangan Kerajaan Negeri Selangor sebagai wakil rakyat DUN Lembah Jaya. Kalau siapa yang tak tahu DUN Lembah Jaya ini di Ampang. Ampang ni satu tempat saya rasa mungkin orang Johor semua tahu kot. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita memilih, apabila kita keluar mengundi, insya-Allah orang-orang Johor 11 hari bulan Julai, apabila kita keluar mengundi, kita akan memilih seseorang pemimpin atau pentadbir yang gelarannya ialah wakil rakyat. Kenapa kita panggil dia wakil rakyat? Kerana apabila dia pergi ke Dewan di Johor Bahru, Dewan Negeri, dia akan membincangkan hal-hal rakyat. Dia akan membawa masalah-masalah rakyat. Dia akan membawa apa yang rakyat fikirkan, apa yang rakyat rasa. Sebab tu apabila dia masuk ke dalam Dewan, namanya bukan nama dia lagi. Nama saya kalau saya masuk Dewan bukan Syed Ahmad. Nama saya kalau saya masuk Dewan bukan Ultimate. Nama saya boleh saya masuk Dewan Lembah Jaya. Datuk Eng Swee Lim, nama dia bila masuk Dewan bukan, saya tak boleh panggil dia Datuk Eng Swee Lim. Saya kena panggil dia Sekincan. 5 penggal, 20 tahun Sekincan. Nama dia Sekincan. Kan? Jadi apa kerja dia? Dia kalau masuk, kami tak boleh cerita pasal apa kami nak. Kami tak boleh cerita pasal apa kami rasa, apa kami happy, apa kami tak happy. Kami kena cerita apa yang rakyat nak, apa yang rakyat rasa, apa yang rakyat happy, apa yang rakyat tidak happy. Jadi sebab tu kalau kita nak pilih wakil rakyat, kita kena pilih betul-betul. Kita kena pilih betul-betul. Jadi dia boleh bawa. Kalau orang Melayu dia nak kahwin, dia pergi jumpa dulu, dia pergi tengok. Dia akan hantar wakil. Biasanya dia punya uncle. Dia punya uncle pergi wakil, dia tahu. Okey, macam ini nak tahu. Okey, you boleh ke tak? You suka ke tak? Lepas tu, itu nama dia wakil. Betul? Ya, terima kasih. Orang tahu Kan? Jadi, dalam hal-hal macam ini, kita kena pilih wakil betul-betul. Dan saya yakin orang-orang di Johor Jaya ni tahu siapa yang boleh, siapa yang terbaik dalam akan membawa suara wakil rakyat dalam suara rakyat Johor Jaya kepada Dewan Undangan Negeri, dan saya yakin ialah Lee Yen Ying. Semua ada benda ni tak? Ada, okey, tengok sikit muka. Kasih tengok ini muka. Ini calon Pakatan Harapan. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya nak cerita macam-macam, tapi kalau nak tahu, sudah hampir 20 tahun Pakatan Harapan mentadbir, memimpin di Selangor. Setakat ni bagus. Kita punya reserve, kita punya duit simpanan 4 bilion. Macam-macam insentif. Kalau you orang Selangor, daripada you lahir sampai habis you punya life,
ada insentif. Tapi kalau tanya saya, itu semua bukan penting. Jalan lawa bukan tak penting sangat. Jambatan ada tak penting sangat. Bangunan tinggi tak penting sangat. Kalau ada satu kejayaan negeri Selangor di bawah pimpinan Pakatan Harapan yang saya nak tengok terjadi dekat Johor, satu je. Siapa tahu apa tu? Tak boleh teka, saya bagi tahu. Selangor satu-satunya negeri di Malaysia yang bebas hutang. Tidak ada hutang dengan kerajaan persekutuan. Kenapa awak semua tepuk? Sebab itu penting. Kita semua ada hutang. Kita tahu bila kita pinjam RM1, kadang-kadang kita bayar RM1.20. Itu 20 sen kalau kita tak ada hutang, kita boleh guna untuk anak kita. Kita boleh guna untuk kasih mak kita makan. Sebab tu penting kita tak ada hutang. Jadi kalau Selangor boleh buat, kalau Pakatan Harapan boleh buat di Selangor, penggal pertama kita buat di Selangor. Lepas ni boleh tanya YB Sekincan. YB Sekincan ada pada masa tu. Saya anak Selangor. Satu hari saya buka paper, saya tengok MB cakap Selangor tak ada hutang. Saya bangga. Saya bangga. Jadi ini malam saya tahu di sini ada orang agama Islam, ada orang Buddhism, Taoism ada, semua ada. Malam ini kita doa. Masing-masing balik kita doa. Supaya negeri nombor 2 di Malaysia yang jadi tak ada hutang ialah Johor. Boleh tak kita undi? Boleh tak kita doa sama-sama? Boleh. Ini salah satu benda yang saya rasa apabila awak dah pilih wakil rakyat awak, sesiapa pun, dan pada harapan saya ialah Lee Wen Ying lah. Bagi tahu dia, kita nak Johor jadi negeri yang bebas hutang. Apabila bebas hutang, lebih banyak duit kita boleh belanja untuk rakyat Johor, lebih banyak duit kita boleh belanja untuk jalan raya dengan longkang, lebih banyak duit kita boleh bagi. Bantuan kasih Johor tu bagus, kita boleh tambah lagi kalau kita tak ada hutang. Setuju kita tak setuju? Pastikan kawan-kawan, kalau boleh kita pastikan benda ni antara benda pertama yang saya rasa boleh dicapai. Sebab kalau tengok ekonomi Johor pun sangat kuat. Boleh kita kata top 3 dalam Malaysia. Tapi tanya saya, ada potensi jadi number 1. Jadi kami di Selangor, kami kena kerja keras sikit. Jadi kami sentiasa number 1. Tapi you guys, Johor boleh jadi number 1 ekonomi di Malaysia. Macam Menteri Besar saya cakap, Datuk Seri Amri Syari, Johor mampu menjadi seperti Shenzhen untuk di Malaysia. Saya anak Selangor, 2 tahun saya belajar di Johor, di Muar. Jadi Johor ni special sikit, ada sayang sikit. Saya sayang Selangor banyak macam gini. Saya sayang Johor macam inilah. Boleh ya? Saya ini malam, lepas ni saya mau pergi semayang, saya akan doa. Jadi biar Johor berada di bawah pimpinan Pakatan Harapan, biar Johor terus maju, biar bangsa Johor terus makmur, dan biar Johor jadi negeri kedua yang akan bebas hutang dalam Persekutuan Malaysia. InsyaAllah. Jadi kawan-kawan, kalau boleh saya simpulkan di sini, pada 11 hari bulan Julai, anda ada tanggungjawab, anda ada keistimewaan, anda ada satu privilege, orang putih kata privilege, yang orang bukan Malaysia tak ada, yang orang bukan Johor tak ada. Awak ada boleh pilih 11 hari bulan siapa nak jadi wakil rakyat awak. Dengan harapan akan jadi satu Johor, akan lahir satu Johor yang lagi baik untuk anak-anak dan cucu kita semua, insyaAllah. Sekarang Johor best, tapi kita nak Johor lagi best. Boleh? Alright. So, sekarang ni sekali lagi jangan lupa 11 Julai kalau boleh call kawan-kawan, anak-anak, pastikan diorang keluar mengundi dan buat pilihan yang tepat. Dan sekali lagi saya akan habiskan dengan ini. Johor ke depan. Undi harapan. Johor ke depan. Undi harapan. Johor ke depan. Undi harapan. Jangan lupa undi Lee Wen Ying, calon Pakatan Harapan untuk Johor Jaya pada 11 hari bulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada YB Syed Ahmad dari Selangor. Boleh kita menangkan calon Pakatan Harapan di kawasan Don Johor Jaya, boleh atau tidak? Okey tuan-tuan, sebenarnya pada malam ini kita juga ada bawakan beberapa calon di kawasan yang berdekatan. Kita ada saudari Lily, calon bagi kawasan Don Tiram.
Ada orang tiram tak di sini? Pengundi Don Tiram? Ada tak angkat tangan? Alright, boleh kita sokong saudari Lily? Sekejap lagi dia akan berucap juga. Kemudian kita ada juga Sharon daripada Don Permas. Ada pengundi Don Permas? Angkat tangan. Ramai. Okey, kita ada juga daripada Setulang saudara Andrew. Ada pengundi-pengundi Don Setulang angkat tangan? Baik. Okey, tanpa membuang masa sebelum kita pergi kepada pimpinan-pimpinan utama, saya nak maklumkan juga kehadiran YB Datuk Aiman Atira Al-Jundi. Ya, timbalan menteri kita ke program ceramah jelajah Johor ke depan Undi Harapan pada malam ini. Seterusnya, sebelum kita pergi kepada pemimpin utama kita, saya ingin mempersilakan seorang lagi pemimpin yang datang daripada Selangor, iaitu AJK Parti Amanah Pusat, iaitu saudara Frankie Koh. Beri tepukan, dipersilakan. Selamat malam. Terima kasih pengerusi majlis. Kita dapat bersama hari ini dengan Timbalan Menteri KPKT, Datuk Aiman Atira bersama kita. Beri tepukan. Kita ada Exco Wakil Rakyat dari Selangor, YB Ng Swee Lee, Yang Berhormat YB Ng Swee Lee. Beri tepukan. Ada YB dari Lembah Jaya. Saya berkhidmat dengan dia, bersama dia dekat Ampang. YB Ultimate. Kalau dekat Selangor kita dapat bersama, dekat Johor kita terus bersama. Bangsa Johor, bangsa yang berjaya. Jangan ingat Bang Johor ini calang-calang. Tempat yang kita berdiri dekat sini ini Johor Jaya. Kalau Johor Jaya itu orang bangsa Johor dapat jaya dengan harapan. Kalau boleh bersama dengan harapan, undi dan harapan dia di kerajaan dekat negeri Johor, saya rasa Johor tak perlu pinjam duit lagi yang apa YB Ultimate yang tadi berikan. Johor boleh lebih berjaya sebab Johor adalah bangsa yang berjaya. Jadi kita sama-sama turut bersama turun undi siapa? Undi siapa? Kuat sikit. Kuat sikit. Kita kena beri semangat sebab kita dekat negara Malaysia. Jangan beri perasuah datang balik dan jadi pemerintah. Itu adalah mandat dekat 2018. Apa yang kita lawan? Lawan rasuah. Lawan sampai habis. Lawan sampai kita ada harapan. Negara kita ada harapan. Sebab ada harapan, rakyat pun ada harapan. Jadi hari ini saya nak beri terima kasih kepada semua pengundi dekat Johor ini yang pandai undi harapan. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, beri tepukan kepada saudara Franco atas ucapannya sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan, kita juga beri tepukan kepada calon bagi kawasan Johor Jaya, saudari Wen Ing. Calon harapan di Johor Jaya. Tuan-tuan, tanpa membuang masa, saya ingin menjemput penceramah yang seterusnya. Dengan ini, kita memperkenalkan calon bagi kawasan N40 Tiram, saudari Lily, untuk naik ke pentas menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian, nama saya Nozulaila binti Wadgani. Saya merupakan calon Pakatan Harapan untuk Don Tiram.
Ini kali pertama saya bertanding. Saya berasal daripada Muar. Saya orang Johor. Tapi saya berkhidmat di Selangor selama 12 tahun. Saya rasa pengalaman saya ni agak relevan dengan anak-anak muda selepas habis belajar. Kita merantau ke negeri lain, bekerja, mencari pengalaman dan akhirnya kita balik ke negeri sendiri. Selama 12 tahun, saya bermula sebagai seorang intern kepada Ahli Parlimen Serdang ketika itu, Dr. Ong Kian Ming. Dan kemudian sebagai pembantu ahli majlis, sebagai ahli majlis, sebagai pegawai khas Ahli Parlimen Bangi kemudiannya, Syarizan Johan. Dan saya juga berpeluang berkhidmat sebagai setiausaha sulit di MITI dan juga di Kementerian Kewangan. So apa yang saya nak tawarkan kepada warga Tiram, anda kata ada warga Tiram di sini, saya nak tawarkan hikmat saya untuk warga Tiram. Saya ingin kembali kepada Johor, untuk menawarkan perkhidmatan. 在场的朋友，大家晚上好。我是严丽丽，地南区候选人，我是2号候选人。我呢，成长在一个非常特别的家庭，我爸爸是华人，妈妈是马来人，所以呢，从小就接触不同的语言、不同的文化。在一个这样子的背景长大，也让我深深的体会到各族之间互相尊重、互相包容的重要性。我认为在马来西亚，多元就是我们的力量。政治呢，好的政治不应该搞分裂的，好的政治呢，应该让人民团结。好的政治呢，应该解决人民所面对的每天的这些民生问题。今年是我第12年在政治里面为人民服务。我是从一个实习生开始，然后就慢慢变成国会议员助理、市议员助理，然后也有机会在2018年当上这个嘉颖的市议员。一直到现在为止，我也有机会到贸工部以及财政部当副部长的机要秘书。一点让我察觉到的呢，人民所面对的问题，最 basic 的就是有没有路洞，有没有水灾，有没有塞车。人民每天在烦恼的其实都是这些小问题，所以就好像刚才我讲的，好的政治呢，应该为人民服务，解决人民所面对的问题。人民要的其实并不是什么轰轰烈烈的口号，什么轰轰烈烈的大计划，反而人民最在意的，我相信是这些小问题。我就从基层开始慢慢服务到部门，在部门呢，我也有机会去处理一些 Budi 95、SDR、SARA 这些政策，也让我体会到好的代议士、好的 YB、好的部长，当你有权利的时候，你怎么用这一些 power 去修改，去做一些可以福利给人们的这一些政策，好的政策。所以呢，我今天站在台上，我希望我可以代表所有想要更好的明天、更好的日子的人民而发声。我相信不管任何种族，不管你是马来人、华人、印度人都好，我们要的都是一样的，我们要更美好的明天。我们会为孩子的未来担心，马来西亚的未来到底是怎样的？这一些呢，都是靠我们人民。7月11号，记得出来投票。
也提醒在外的游子，一定要回来投票，不要讲你的一票，如果你没有投票，就是流失一票不重要，并不是的，每一张票都有决定，都有权利去决定我们州的未来。大家都希望，都想要一个更好的柔佛。Sekali lagi, saya ingin menyeru pada tuan-tuan puan-puan, 11 Julai, sila keluar undi. Ya, anak perantauan yang berada di luar Johor, sila balik undi. Jangan kata satu undi, kehilangan satu undi tak penting. Bukan macam tu. Walaupun mungkin kita merasakan politik ni kotor, politik ni jahat, politik ni penuh perpecahan. Tapi kalau semua orang-orang yang baik, orang-orang baik seperti Tuan Puan, kalau semua berfikiran sebegitu, maka politik ni tetap akan kotor. Kitalah yang akan menentukan masa depan negeri. Kitalah yang akan menentukan masa depan Malaysia. Jangan bazirkan satu undi pun. Saya, calon Pakatan Harapan Don Tiram, calon nombor 2. Ingin memohon sokongan dan kepercayaan daripada rakyat Tiram, warga Tiram pada PRN kali ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudari Lily. Beri tepukan yang gemuruh kepada calon N40 Tiram, Saudari Lily. Bolehkah 11 hari bulan Julai, pengundi-pengundi Tiram turun beramai-ramai keluar mengundi dan mengundi Saudari Lily? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Johor ke depan undi. Johor ke depan undi. Johor ke depan undi. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, saya ingin mempersilakan pemimpin iaitu Saudara Dato' YB Eng Swee Lim untuk naik ke atas pentas dan menyampaikan ucapannya. Dipersilakan. Pakatan! 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 Saudara pengerusi majlis, saudara yang berhormat Senektor Syekh Omar, satu tepukan kepada saudara Senektor. Yang berhormat Timbalan Menteri KPKT kita, Dato' Atira, satu tepukan kepada yang berhormat Timbalan Menteri. Tidak lupa kepada calon kita bagi kawasan Johor Jaya, iaitu Saudari Lee Wen Ying, Johor Jaya. Tepukan gemuruh. Dan sebentar tadi calon kita, Saudari Lily, satu tepukan kepada Lily. Dan sekarang ketibaan saudara yang hormat Senator Hatta Lamli, satu tepukan, pemimpin daripada Amanah. Semua pemimpin-pemimpin yang saya raikan, termasuk Frankie, tuan-tuan dan puan-puan, semua hadirin-hadiran, ibu-ibu, bapa-bapa, wak-wak, mbayu, kakang-kakang, salam sejahtera, kabare, waras, 各位 Johor Jaya 的帅哥美女、姐姐妹妹、各位老板、各位选民，大家晚上好。兴奋美丽，今天晚上很高兴能够来到 Johor Jaya， 为我们的候选人，年轻有为的这个候选人李文颖站台打气拉票，再给我们 Johor Jaya 的李文颖一个掌声。那我们要知道，很多人讲 Johor 这一次很紧张，因为杨幂，因为国政自己要来了，国政要一党独大，自己要做大哥了。Wah, saya nak bagi tahu sebenarnya
Pilihan Raya Johor ini boleh kita tarik sampai ke hujung setahun lagi. Ada masa lagi. Tetapi kenapa wong Johor ngomong pasal apa? Ada gawe singgasi pasal apa? Isik ono setahun. Pasal apa gawe saiki? 为什么现在要做？还有一年。Ada goyang kah? Ada goyang? Tara goyang. Ada hujan kah? Tara. Ada ribut? Tara. Ada orang tebuk atap kah? Ada orang main belakang kah? Ilai pecik. Betul tak? Tapi kenapa mau cepat? Kenapa? Oh, lupa-lupanya dia mau jadi hero. Sebab UMNO, Barisan Nasional, dia tak mau jadi orang seperti kawan-kawan. Dia jadi kawan boleh, jadi lawan pun boleh. Tapi dia tak biasa jadi kawan biasa. Dia mau jadi taiko. Abang Long, betul tak? Iko Hami, unang ai kai ki lai liao, unang u la liao. 我们有力了。我不做大哥好多年了，所以我想做大哥了啊，爱做大哥了啊。这个是第一点，itu yang pertama. Yang kedua, adakah kerana pembubaran Don Johor ini untuk tujuan nak membangunkan Johor, nak membawa kebajikan rakyat? Tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Agenda mereka adalah mula-mula saya pun sangsi. Ya ke tidak? Tapi sekarang mereka dah beritahu. Lupa-lupanya mereka ada kerjasama gelap. Kerjasama gelap dengan PAS. Dengan PAS. 他们偷偷 跟回教党掏来暗去哦。Jadi maya kawasan pas tak bertanding pang cuy oh. Pang cuy mula-mula kita ingat tak betul. Akhirnya sekarang mereka sendiri mengaku mereka kena sokong UMNO. Malam ini saya nak tanya calon MCA di Johor Jaya. Kamu mengaku ke tidak MCA, UMNO, Barisan Nasional berpakat dengan PAS untuk kalahkan kita di Johor ini? Ada ke tidak? Besok kena bagi tahu pengundi. Kalau macam itu pun nak tipu, kita tolak calon daripada MCA. Boleh ke tak boleh? Seterusnya saya nak beritahu. Agenda yang kedua, selain daripada kerjasama dengan PAS, apa lagi? Baru saya tahu sekarang. Bukan lebih kemajuan Johor. 不是要给罗佛州的人民更好。他们有康桃。什么康桃？就是他要释放Najib. Dia nak bebas Najib. Maknanya pada 7-Eleven ini 11 hari bulan 7, kalau mereka menang besar, kalau kita undi BN, maksudnya bebas Najib. Satu undi kepada BN, satu undi bebas Najib. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Kalau tak boleh, kita balik ramai-ramai 11 hari bulan 7, kita Johor ke depan undi. Johor ke depan undi. Johor ke depan undi. Kita pastikan Johor Jaya kita menang. Tiram kita menang. Permas kita menang. Setulang kita menang.
Kita menang sebanyak yang mungkin. Kalau boleh, kita kalahkan mereka pada 11 hari bulan. InsyaAllah. Boleh kata boleh? Baik. Ada lagi. Saya nak kongsi pengalaman. Ada orang cakap, beritahu Dato' Seri Anwar, Kerajaan Perpaduan Pakatan Harapan, PMX, tak buat apa untuk rakyat. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan di sini. Dalam tempoh 3 tahun setengah, PMX Anwar Ibrahim, Mat Sabo, Anthony Loke, Ngakomeng, Dato' Atira semua, mereka kerja kuat nak bangunkan Malaysia, naikkan ekonomi. Anwar terbang ke sini ke sana. Anwar pergi ke. Buat apa? Buat diplomatik. Wai Jiao, kawan sama negara China. Xi Jinping, kawan sama Rusia, Putin, kawan sama Amerika. Itu gila sikit. Sikit punya paitiam. Siapa? Donald Trump. Tapi dia kuasa besar. Dia tak betul, kita marahlah. Tapi kita kena kawan, betul tak? Kemudian kawan dengan India, Narendra Modi. Kawan dengan Brazil, Laura. Semua negara besar kita jadi kawan. Kita tak mau lawan. Jangan macam UMNO. Boleh? Dan sekarang lama baik Malaysia di dunia semakin naik. Kalau dulu 5 tahun yang lepas, Go Ni Ching Malaysia punya cao ka boleh piye. Go Ni Ching Malaysia punya sekaya cao ka boleh piye. 为什么？ Dulu 5 tahun yang dulu, Malaysia ada satu penyakau, penyangga, sapu duit rakyat. Sekarang sudah dihukum masuk penjara. Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Kalau 5 tahun yang lalu, kita pergi ke luar negara, ada orang tanya, where are you from? Kita pun diam-diam. I'm from Singapore. Wahal dia Malaysia, dia tak berani ngaku. Dia cakap Singapore. Sebab apa? Satu dunia tahu Malaysia nombor 1 kuat curi punya negara. Betul tak? 1 MDB. Cialui Onga, Malaysia. Habis berpuluh bilion kita utang. Bayar utang sampai hari ini. Tapi UMNO, Barisan Nasional, mereka nak keluarkan Najib. Setuju ke tidak? Boleh kata boleh? Boleh kata boleh? Semua dah pandai. Satu tepukan untuk anda semua. Baik. Apabila ekonomi kita naik, mata wang ringgit Malaysia, bukan Losma Banso, ringgit Malaysia naik. Dulu 4 ringgit 60 sen Ismail Sabri zaman Muhyiddin. Sekarang zaman Anwar Kerajaan Madani 4 ringgit 10 sen. Sudah naik, kita kuat. Pergi ke mana-mana, Thailand, Hanyai, Bangkok, Indonesia, kita belanja duit besar, betul tak? Suka tak suka? Itu satu kejayaan. Kedua, apa lagi kejayaan Dato' Seri Anwar? Beliau bersama pimpinan Kerajaan Madani ambil satu keputusan nak buat penstrukturan semula Rizal Iusaya. Kita nak struktur semula, nak kawal. Kalau tidak, minyak diesel semua jual pergi Thailand. Orang curi, jual di tengah laut. Kita hilang duit negara, duit rakyat.
hilang semua. Kedatangan saudari yang berhormat. Majlis mengumumkan ketibaan yang berhormat Menteri Pengangkutan Setiausaha Agong DAP Saudara Anthony Loh. Semua tak boleh jual di tengah laut. Harga kita kawal. Dan kita dapat jimat maya wang. Kita simpan. Dulu Ismail Sabri, Muhyiddin, Najib, semua tak berani nak buat. Tapi siapa buat? Anwar Ibrahim. Itu yang pertama. Yang kedua, minyak Petro RON 95. Minyak ini kita bagi subsidi, tapi minyak ini dicuri, bocor, pergi ke sempadan. Ada yang sampai Thailand, sampai Golok. Minyak kuning, Huang Yiwa, sampai Golok. Duit kita, duit rakyat terbakar, habis, hangus. Anwar ambil pendekatan, kita buat penseluturan semula. Kita kenalkan satu langkah baru, kaedah baru, iaitu Budi 95. Budi 95. Kita gunakan lesen memandu dan IC MyCard untuk isi minyak petrol. Dan Anwar berjanji hari ini jadi kerajaan, besok minyak turun. Orang pas ketawa. Sekarang Dato' Seri Anwar sudah tunaikan janji walaupun lambat. Beliau turunkan harga minyak RON 95 RM2.05 kepada RM1.99 guna Budi 95. Tepukan kepada Anwar Ibrahim, Kerajaan Badani. Dan kita dapat jimatkan wang berpuluh bilion untuk apa? Kita bayar SARA, bagi RM100 kepada umur 18 tahun. Semua rakyat dapat. Tetapi kita guna apa? Guna IC. Guna IC. Mana ada satu negara IC itu berharga. 我们的 IC 啊，现在很值钱啊。以前 IC 没有人要带出门，现在我们的 IC 啊，身份证就好像比信用卡 Mastercard 更加好用啊。因为 Mastercard 你用了，你刷了，你要还钱。我们的 IC 有200 liter， 这个Budi 95，还有
Listen、马达尼还有 Sarah 可以去 shopping， 所以我们的 IC 比信用卡更加好。政府给你钱，你不用还钱，哪一个政府做得到？安华昌明政府，掌声响起。所以malam ini oleh kerana akan pemimpin sing kedi-kedi, wakil pemimpin sing kedi-kedi teko, hatta lamli, timbalan menteri, menteri pengangkutan, wong kedi-kedi akai. Jadi sekincan kena pendekkan ceramah sikit. Masa mencemburui saya. Jadi saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, wak-wak, mbayu, kakang-kakang, jangan lupa 7-Eleven semua balik kampung undi Johor ke depan undi Johor ke depan undi Harapan. Johor ke depan undi harapan. Sekian saja, terima kasih. Nantri wanakkam, saya saja. Sekali lagi beri tepukan kepada YB Eng Swee Lin atas ucapannya sebentar tadi. Beri tepukan. Dan majlis juga ingin mengalulukan kehadiran Setiausaha Agung DAP Saudara Anthony Loh. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita teruskan lagi ceramah jelajah Johor ke depan undi harapan. Malam ini kami ingin memperkenalkan calon kita di Johor Jaya. Kecil-kecil cili padi. Jangan main-main. Walau kecil, beliau lawan tetap. Lawan sampai. Saudara-saudari calon Johor Jaya, Saudari Lee Wan Ying, beri tepukan. Menteri, Yang Berhormat Timbalan Menteri, YB, para tetamu, para hadirin sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, selamat malam semua. Saya Lee Wan Ying, calon Pakatan Harapan bagi Dun Johor Jaya. Bagi saya cerita sedikit bagaimana saya melibatkan diri dalam politik. Sebenarnya sejak 2018, selepas saya menamatkan pengajian saya di Singapura, saya boleh memilih untuk stay dekat Singapura untuk sambung perkembangan. Tetapi waktu itu Saudari Chai Tong, mantan Adun Johor Jaya, Saudari Chai Tong tanya saya, boleh tak saya datang balik bantu untuk PRU? Lepas tu saya fikir, waktu itu 2018, ada orang ingat tak yang waktu tu punya kerajaan macam mana? Rashwat. Betul tak? Itu bukan kerajaan yang kami nak. So, saya membuat keputusan untuk stay dekat sini. Datang ke Johor, datang balik ke Johor Bahru untuk membantu Saudari Chai Tong campaign. 大家，我是李文颖，柔佛在野希望联盟区候选人。2018年的时候，彩彤问我可不可以回来帮他助选。那时候我其实可以选择留在新加坡，在我完成学业后，我可以选择留在新加坡继续发展。可是呢，我记得那个时候的政府是贪污、是腐败的，这个是我们不想要的政府。那个时候，我觉得我需要为马来西亚做出一点贡献，于是我做出了决定。我决定回到来柔佛，回到新山，来到柔佛在野，帮彩彤、帮廖彩彤原任的柔佛在野州议员助选。后来我们也成功执政，可是短短的12个月内，我们很多东西都还来不及完成，很多事情也来不及做。再到后来，我跟彩彤从2018年开始，我在行政议员办公室也好，还是在柔佛在野选区，我们走遍选区里面的每一个角落，
去帮助人民解决民生问题。其中一个我最想要推动的就是我们的交通，我们的公共交通。大家都知道，我们开始有这个 ETS 双轨电动火车，它可以连接整个马来西亚半岛的交通。我们今天可以乘搭这个双轨电动火车，从新山去到吉隆坡，再去到更远的州属。除此之外呢，我们也将在半年内会有 RTS 柔星捷运，它可以连接从新加坡的人连接到新山，再把 Johor 的人、马来西亚的人带到新加坡去。前2天，我们希望联盟有一个竞选宣言的公布仪式，一共有10个，其中一个呢，就是帮助我们的月低族跨境时间减少50%。我知道在柔佛在野 Seri Alam 有很多人都是大巴士进到新加坡，又或者是他们把车开到新加坡 JB Central， 再搭巴士进去新加坡。可是呢，这个东西我们不是讲讲而已的。我们有了 RTS， 我们的内政部长 YB Saifuddin 也已经讲，我们有220个自动通关闸门已经准备好了。除此之外，我们也有 MyNice 通关系统。这个通关应用程序呢，在你过境之前，你只需要先注册好，你登记有了这个2维码，在你过境的时候呢，只需要扫2维码就可以了，就可以大大的加快这个通关速度。今天我要讲这个解决问题是靠通过政策改革，不是七早八早去到关卡拍照打卡就可以解决的。国州政府一定要有很好的配合，才能够解决人民的困难。接下来我们也将会有这个柔南通勤捷运。上2个星期，我们的交通部长 YB 陆兆福进行了这个从古来到新山的柔南通勤列车的推介礼。接着呢，我们还会有其他的站点，从古来到 JB Central， 再到跟巴斯巴路，还有再到巴塞古当。在这个之前呢，跟巴斯巴路到巴塞古当的这个柔南通勤捷运呢，是只有载货物的。但是接下来我们也会增加多3个新的客运站点，其中也包括了达曼达亚，其中一个就是 Seri Alam， 还有巴塞布特。大家可以想象一下，接下来的5年，我们的柔佛在野会是什么样子的？我可以想象到，我们有了良好的公共交通过后，它可以把所有的人从各个的州属、各个的县属，把人连接起来，甚至是把新加坡的游客，还是这些工作想要回到马来西亚工作的人呢，连接起来。有了良好的公共交通，它不只可以推动经济，它还可以创造这个就业机会，带动商机，让我们这里的经济越来越好，生活才会越来越好。Tuan-tuan dan puan-puan, tadi saya ceritakan, jika saya diberi mandat untuk sebagai adun, yang pertama, isu pertama yang saya ingin, yang paling ambil berat adalah pengangkutan awam. Kami sudah ada ETS yang boleh sambung Semenanjung Malaysia. Dalam tempoh 6 bulan yang akan datang, kami juga akan ada RTS yang boleh sambung Singaporean dan juga Johorian. Lagi, kami juga ada Southern Shuttle. Southern Shuttle, dia adalah sambung daripada Kulai hingga ke JB Central, Kempas Baru dan Pasir Gudang. Sebelum ini, perjalanan Kempas Baru ke Pasir Gudang hanya untuk cargo train. Tapi kami akan tambah 3 stesen untuk bagi penumpang. Yang pertama, Taman Daya. Kedua, Seri Alam. Ketiga, Pasir Putih. So kami boleh imagine, kami boleh fikir apakah itu potensi Johor Jaya. Pengangkutan awam yang baik boleh menggerakkan ekonomi, boleh merancangkan ekonomi, juga boleh membawa lebih banyak peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Betul?
Selain itu, saya juga nak kata RTS kami juga ada tambah 220 autogate untuk mengurangkan kesesakan di custom. Kerana saya tahu ramai yang sini bekerja di Singapura selalu sesat dekat custom. Guna masa yang panjang. Kementerian Dalam Negeri juga telah tambah autogate. Selain autogate, kami juga ada aplikasi MyNice. Ini boleh membantu untuk mengurangkan masa kesesakan di custom. Selain pengangkutan awam, yang kedua yang saya ingin menambah baik adalah untuk membantu warga emas. Kerana saya tahu dalam kawasan sini memang ramai warga emas. Setiap kali kami ada kaunter bergerak perkhidmatan pejabat adun dan juga pejabat kami setiap hari lebih daripada 100 orang datang ke pejabat kami untuk mohon bantuan atau minta kami bantu. Melalui 8 tahun punya pengalaman, selama 8 tahun ini saya perasan dasar yang baik boleh bantu rakyat dengan paling senang. Bukan gunakan dasar-dasar yang susahkan orang. Seperti bantuan kasih Johor yang baru lepas ini. Maklumat yang kelirukan orang ramai. Bila ambil, pergi mana ambil, macam mana, bagaimana untuk dapatkan bantuan ini. Tak ada maklumat yang jelas. Saya ingin mengubahkan dasar untuk terus membantu rakyat. Untuk terus membantu orang yang memerlukan bantuan. 我讲的第二个我对柔佛在野的竞选承诺呢，其实就是关照我们的长者。大家都知道，我们最近的bantuan kasih Johor，我们的前柔佛州政府派发这个bantuan kasih Johor的时候呢，资讯不清楚，时间、日期、地点要怎样拿都不懂。我们的办公室每天有超过100位的民众来到办公室寻求帮助，这些人。大多数90%以上都是长者，我们协助这些长者去领取这个援助金，他们没有交通，我们载他们去。这个领取援助金的地点呢，是距离他们的住家20分钟的地方。你可以想象一下，老人家没有交通，他又不会叫 Grab， 地点他也不知道，他要有些又是骑着摩托，他要骑着摩托去到20分钟以外的地方，为了拿这个200块钱。我知道这个200块钱，我承认这个东西是好的，因为它可以帮助到人民。可是呢，它应该要用最方便、最直接的方法来让我们的人民受惠。所以，我想通过制度改革去帮助我们的所有的人民。我想要在州议会里面，不管是为年轻人、为女性。还是为我们的长者，柔佛在野里面所有的居民，在州议会里面去发声。Saya ingin membawa suara pemuda, wanita dan juga penduduk Johor Jaya ke dalam Dewan Negeri Johor. Saya menyerukan semua 11 hari bulan Julai, saya minta semua keluar undi untuk memberikan saya satu peluang berkhidmat untuk anda semua. 我在此呼吁各位，7月11号一定要出来投票，让我不只是我，而是整个希望联盟所有的候选人都能够顺利进入州议会，把人民的声音带进州议会。Sekian terima kasih， 谢谢大家。Saudara-saudari, beri tepukan sekali lagi kepada calon Johor Jaya Saudari Wen Ing. Beri tepukan yang gemuruh. Saya rasa pada malam ini saya kena umumkan juga. Ya, bersama-sama dengan kita ada yang berhormat Senator Larry Anak Asap jauh datang daripada Sarawak untuk membantu kempen kita di negeri Johor. Kalau YB Senator Larry boleh datang ke Johor bantu untuk kemenangan harapan, adakah kita semua boleh beri undi kepada harapan? Boleh atau tidak? Pakatan! Pakatan! Pakatan!
Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, untuk meneruskan ceramah pada malam ini, marilah sama-sama kita mempersilakan Dato' Aiman Atirah, Ketua Wanita Pakatan Harapan, untuk menyampaikan ucapannya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara pengacara majlis, rakan-rakan pimpinan, Saudara Anthony Lok, Datuk Dr. Hatta Ramli, Yang Sulim dan sahabat-sahabat semualah yang ada di sini, dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan. Mengumumkan kehadiran Tuan Haji Muhammad bin Sabu, Datuk Seri Presiden Amanah. Okey, Datuk Seri Presiden Amanah baru balik daripada Tehran ya, untuk memberikan penghormatan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya baru tiba juga daripada utara Johor. Kami banyak mengadakan kempen di kawasan-kawasan utara, iaitu yang melibatkan Batu Pahat, melibatkan Simpang Jeram, Maharani, Muar dan seumpamanya. Ya. Dan untuk tiba kemari sebenarnya mengambil masa kurang lebih 2-3 jam. Ya. 2-3 jam. Bagaimanakah keadaan yang berlaku di utara Johor? Saya nak sebut bahawa semangat daripada kalangan rakyat Johor adalah Johor ke depan undi. Dan kita mahu menegaskan, saya tuan-tuan dan puan-puan, saya datang kemari bukan nak suruh orang bergaduh. Tadi kita dengar Datuk Eng Sulim punya ceramah dengan penuh semangat. Tetapi yakin dan percayalah, kita Pakatan Harapan menawarkan kestabilan. Kita Pakatan Harapan menawarkan perpaduan. Kita Pakatan Harapan menawarkan kemajuan. Sebabkan perpaduan, kestabilan itulah, maka hasilnya tuan-tuan dan puan-puan, selepas beberapa tahun negara kita berada dalam keadaan tidak stabil, ekonomi merudum, tidak langsung dihormati, kita dimalukan dengan skandal 1MDB, akhirnya pada tahun 2022, Disember dan sehinggalah sekarang, negara Malaysia kembali dihormati sama ada oleh kawan dan juga lawan. Dan kestabilan yang kita nikmati dalam beberapa tahun pentadbiran Pakatan Harapan yang diterajui oleh Pakatan Harapan di persekutuan itu telah menyebabkan negara kita menerima pelaburan yang bukan sedikit, lebih 400 bilion. Dan sebahagian besarnya dinikmati oleh orang-orang Johor, oleh rakyat Johor. Walaupun seperti mana yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri PMX kita, sama ada Johor nak menghargai atau tidak, tapi agak-agaklah. Sebab sama ada sekarang ataupun selepas daripada pilihan raya negeri Johor, Perdana Menteri Malaysia tetaplah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab itu, kita datang kemari dan kita berkumpul di sini. Kita berkumpul di seluruh negeri Johor bukanlah untuk mencari permusuhan. Tetapi yang kita fikirkan adalah untuk maju ke hadapan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak boleh undur lagi. Apabila kita telah mentadbir Putrajaya, Pakatan Harapan telah mentadbir Putrajaya, kita mahu terus maju ke hadapan. Sebab itu pilihan raya negeri Johor kita kena ingat satu. Walaupun ini adalah pilihan raya negeri, tetapi keputusannya sangat penting.
dan akan mencorakkan keputusan-keputusan yang ada di hadapan. Ya. Pilihan Raya Negeri Johor akan menentukan bukan sahaja siapa yang menjadi kerajaan di peringkat negeri Johor, tetapi pada masa yang sama, siapa yang akan memenangi pilihan raya umum ke-16 yang akan datang. Setuju? Sebab itu saya rayu. Tuan-tuan, kita tak menang dengan hanya bersorak siapa kuat. Kita tidak menang dengan hanya marah siapa-siapa pun. Tetapi kita akan menang kalau kita bekerja keras memastikan 11 Julai nanti semua pengundi yang menyokong Pakatan Harapan sama ada berada di negeri Johor ataupun di luar daripada Johor ataupun berada di Singapura atau berada di mana-mana pun kembali mengundi, datang kembali ke Johor dan mengundi Pakatan Harapan. Boleh ke boleh? Ini penting. Kalau kita gagal menguruskan perkara ini, maknanya kita akan menempah masalah yang lebih besar di hadapan nanti. Sebab itu, saya ingin tegaskan sekali lagi, pilihan raya negeri Johor bukan hanya tentang Johor, tetapi tentang masa depan Malaysia. Tanpa semena-mena, tanpa kita tak suruh dia cakap pun, tapi dia cakap dah. Bahawa dia kata keputusan pilihan raya negeri Johor, dia kata dia kena menang besar. Kenapa dia perlu menang besar? Kerana adalah untuk memberi mesej bahawa rakyat Johor mahu membebaskan Najib Tun Razak. Adakah itu yang kita mahu? Adakah itu yang kita mahu? Saya, tuan-tuan, saya berada di Dun Tenang. Saya berada di Dun Kemelah. Saya berada di Dun Simpang Jeram. Semua tu kawasan-kawasan felda dan kampung. Tetapi bila kita bangkitkan, adakah rakyat Johor setuju bahawa dengan kemenangan besar Barisan Nasional itu adalah satu referendum untuk membebaskan Najib? Semua tak setuju. Sebab kalau dah bersalah, tetaplah bersalah. Betul atau tidak? Bagaimana mungkin, apakah mesej yang nak kita hantar kepada rakyat Malaysia kalau ada penjenayah yang akhirnya dibebaskan kerana mereka itu orang-orang elit-elit kuasa? Tuan-tuan dan puan-puan, Malaysia, Johor memerlukan perpaduan semua kaum untuk kita sama-sama membangunkan negeri dan negara kita. Mudah-mudahan, saya tak nak bercakap panjang. Ya, tadi pun pengacara majlis tadi kata ada banyak lagi yang akan berucap. Walaupun saya mengambil perjalanan yang agak jauh, 3 jam, 2 jam, 3 jam untuk datang kemari. Tapi saya yakin dan percaya pimpinan-pimpinan kita ada di sini boleh memberikan pandangan-pandangan dan input-input yang lebih berguna insyaAllah. Tapi doakan insyaAllah sehingga 11 Julai, besok ni sebenarnya Saudara Anthony, besok saya kena menjawab soalan. Ya? Saya kena masuk parlimen. Kalau tak masuk parlimen, saya duduk sini lagi. Tapi sebab besok saya kena masuk parlimen. Yang berhormat menteri saya, Saudara Ngakomeng pun ada urusan. Jadi sebagai timbalan menteri, saya kena ganti Saudara Ngakomeng untuk jawab soalan. So selepas daripada ni, kami shoot pula ke Kuala Lumpur untuk besok pagi. Tetapi tuan-tuan, satu je, pastikan kita terus bekerja keras dan pastikan Johor ke depan undi. Johor ke depan undi. Johor ke depan undi. Saya ucapkan tahniah kepada calon-calon wanita kita 3 orang tadi insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Aiman Atirah atas ucapannya sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita sudah sampai ke pimpinan-pimpinan utama untuk berucap. Tetapi saya nak serahkan juga sekejap pentas ini kepada calon daripada Permas, iaitu Saudari Sharon Teo. Jadi saya mempersilakan beliau ke pentas untuk memperkenalkan diri. Dipersilakan. Salam sejahtera, 大家好, Wanakkam. First, saya mau berterima kasih kepada pimpinan nasional Pakatan Harapan yang hari ini berada bersama kita sekali. Saya mau perkenalkan diri saya. Saya Sharon Teo, calon N43 Permas.
大家好，我是 N43 百万镇候选人。Saya mau cakap sikit. Okey, saya dulu pernah berkhidmat di Parlimen Pulai bersama dengan Arayaham Datuk Seri Salahuddin Ayub. Sekali ini saya dicalonkan di N43 Permas. Saya akan bawa pengalaman saya dan semangat-semangat yang saya pernah berkhidmat di Parlimen Pulai akan bawa ke Dun Permas. Saya memohon semua pada 11 Julai boleh keluar mengundi ramai-ramai. Terima kasih. Baik, terima kasih semua sekali. Boleh sokong daripada Permas, ada tak pengundi Permas? Hai, nampak macam semua nak jadi pengundi Permas ni. Boleh kita sokong Permas calon Pakatan Harapan Sharon Teo, boleh atau tidak? Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekarang saya ingin persilakan Yang Berhormat Senator Dato' Hatta bin Ramli, pimpinan Parti Amanah, untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Pakatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Very good evening. Tashai wasang hao. Waalaikum. Alhamdulillah. Pertamanya saya merakamkan ucapan terima kasih kepada urustia program pada malam ini yang sudi menjemput kita, memeriahkan dan memberikan buah fikiran bagi menyokong calon-calon kita di beberapa don di kawasan ini. Johor Jayanya, Permasnya, mungkin Lakin pun berdekatan, Setulang pun ada di sini. Ya. Mudah-mudahan sedikit sumbangan ini akan dapat meyakinkan kita untuk bukan mengundi, keluar mengundi dulu. Yang pentingnya keluar mengundi. Bila keluar mengundi, masuk ke tempat mengundi, kita akan tahu siapa yang akan kita undi. Kerana rekod sebelum ini menunjukkan Pakatan Harapan akan mendapat undi yang lebih apabila persentage keluar mengundi itu tinggi. Sebab itu, apabila kita melihat keputusan pilihan raya negeri Johor yang dia buat sendiri dulu, keluar mengundinya tak sampai ataupun lebih kurang 60% paling tinggi, BN mendabik dada dia boleh menang 40 kerusi. Bila berlaku pilihan raya umum parlimen di seluruh negara termasuk Johor, undi yang diterima oleh don-don berkenaan, don-don yang sama, jauh lebih tinggi apabila peratusan yang keluar mengundi mencapai hampir 80%. Ini menunjukkan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi pihak kita yang menyokong Pakatan Harapan, peratusan keluar mengundi amat penting. Lebih ramai kita keluar mengundi, lebih banyak kerusi yang akan kita menangi. Dan inilah jugalah yang berlaku apabila kita berjaya mengambil alih kerajaan dalam tahun 2018 yang lalu dengan peratusan pengundian hampir 80%. Artinya, tuan-tuan, you can win the state just by coming out to vote. Sebab itulah malam ini antara rayuan utama saya, pastikan semua yang layak mengundi, termasuk yang kali pertama 18 tahun, anak-anak kita, cucu-cucu kita yang baru lepasan SPM itu, wajib diajak untuk keluar mengundi. Nama mereka didaftarkan secara automatik. Ini adalah suatu perkara yang penting. Saya teringat 2012,
Saya ahli parlimen ketika itu. Anthony Locke ahli parlimen ketika itu. Saya dengan dia dan beberapa orang lagi ahli parlimen duduk dalam satu jawatan kuasa khas untuk penambahbaikan sistem pilihan raya. Antara cadangan kita ialah untuk menurunkan had umur pengundi daripada 21 tahun kepada 18 tahun. Dan itu telah diterima. Pindaan telah dibuat pada perlembagaan. Dan kita dapat merasakan bahawa kesan daripada perubahan itu memberikan peluang kepada anak-anak kita melihat politik lebih awal, bukan terlibat dengan politik, melihat politik lebih awal dan dapat sama-sama menentukan arah tuju negara kita. Maka bagi kita ibu bapa, pastikan anak-anak kita ini keluar mengundi. Di UK, di England tuan-tuan, saya dimaklumkan umur mengundi dah turun bawah 18 pada 16 lagi. Kita belum sampai ke situ ya. Ini adalah menambahbaikan kecelikan politik bagi rakyat kita. Bagi kita di Johor ni tuan-tuan, bagi mana-mana parti yang menang di Johor ini, kalau boleh mendapat 40 kerusi tuan-tuan, itu adalah satu pencapaian yang cukup hebat. 40 kerusi ini ialah 2/3 majoriti. Majoriti 2/3. Boleh pindah enactment negeri, boleh pindah perlembagaan negeri dengan kekuasaan yang ada itu. Mana-mana parti patutnya berpuas hati dan akan appreciate, berbangga untuk menghabiskan tempoh 5 tahun yang diamanahkan, yang dibenarkan melalui pilihan raya. Itu yang BN capai dalam 2022. Dia dapat 40 kerusi. Paling kuat dah tu. Tetapi tak sampai cukup tempoh dia bubarkan. Apa yang dia nak sebenarnya? Nak banyak mana kerusi? Nak menang 100%? Baru rasa puas hati? Ini ridiculous. Mana ada dalam Malaysia tak pernah berlaku boleh menang semua kerusi. Kecuali di Kelantan, Terengganu tu boleh ke dia lah ya. Itu tak apalah. Itu special case ya. Yang itu Abang Mat Sabu pun tak boleh buat apa-apa ya. Tetapi bagi kita yang lain, itu sepatutnya menjadi semangat kepada mana-mana kerajaan untuk menamatkan tempoh yang diberikan. Bukannya berhenti awal, meletakkan ataupun menamatkan kerajaan awal. Kita tidak nampak mula-mulanya apa pasal mereka berbuat begitu. Ada setengah kerajaan tuan-tuan kalau boleh menang 1-2 kerusi majoriti pun cuba nak selesaikan tempoh 5 tahun. Jadi BN ini ridiculous tuan-tuan. Rupa-rupanya ada benda yang dia nak buat. Ada benda yang dia nak tuntut. Rupanya dia nak jadikan pilihan raya negeri Johor ini suatu referendum untuk membebaskan seseorang. Saya rasa ini bukan pentasnya, pilihan raya bukan pentasnya untuk membebaskan orang yang telah didapati bersalah dan dihukum setelah segala ruang rayuan digunakan. Tetapi inilah yang berlaku di negeri Johor. Amat malang tuan-tuan. Mereka tidak memikirkan rakyat. Mereka tidak memikirkan kesinambungan program pembangunan mereka. Jadi kita tidak boleh menyokong langkah mereka ini. Maka langkah yang terbaik ialah untuk teach them a lesson. Kita keluar beramai-ramai, kita pastikan undi Pakatan Harapan dan kita ambil balik kerajaan. Boleh atau tidak? Boleh. As simple as that, kata orang putih ya. Kita Pakatan Harapan meletakkan calon di semua 56 kerusi. Ya. Kerana kita berhasrat untuk mentadbir negeri ini sebaik mungkin. Kita tidak bercakap nak masuk sini nak jadi pembangkang atau nak menjadi pengimbang masuk 10 kerusi, 15 kerusi, 20 kerusi. Tidak. Kita serius. Dan kita rasa kita berperanan. Boleh berperanan dengan baik. Seperti yang telah kita tunjukkan di dalam pentadbiran kita di peringkat kebangsaan, peringkat nasional sebagai kerajaan persekutuan. Tuan-tuan,
apa yang kita lihat disebutkan oleh rakan-rakan tadi, YB Ang Swee Lin, YB Aiman Atira, bahawa kita boleh menjadi sebuah kerajaan yang baik, kerajaan yang berjiwa rakyat, mempunyai seorang Perdana Menteri yang meyakinkan kita bahawa dalam tempoh 3 tahun lebih menjadi Perdana Menteri tidak mengambil satu sen pun untuk kepentingan beliau, melainkan menumpukan segala usahanya kepada pembinaan negara kita. Hari ini negara kita, tuan-tuan, dipandang tinggi. Bukan hanya kerana kita mempunyai majoriti, tetapi kerana kita melaksanakan program pembangunan rakyat, mendamaikan rakyat dalam suatu kerajaan perpaduan, meningkatkan taraf hidup kita, mengurangkan kos barangan-barangan keperluan, dan juga menyediakan keperluan-keperluan kita tanpa perlu risau bahawa makanan kita akan kurang dalam masa perayaan-perayaan. Makanan kita akan naik harga semasa hari raya ataupun tahun baru Cina. Ini adalah atribut yang kita boleh katakan dilaksanakan dengan baik oleh menteri kita. Jadi, yang inilah yang perlu kita teruskan. Kita dah mencadangkan 10 perkara yang tuan-tuan boleh baca di dalam tawaran kita, manifesto Pakatan Negeri Johor. Semuanya, tuan-tuan, hanyalah untuk rakyat. Bukan untuk pemimpin, bukan untuk individu, tapi semua peringkat rakyat. Jadi, tuan-tuan, untuk itu dapat kita laksanakan, saya merayulah, ya, merayu, membantu calon-calon kita. Kita ada Miss Lee, kita ada Sharon, ya, yang sedia mengorbankan masa muda mereka. Dia orang boleh enjoy masa muda mereka seperti anak-anak yang lain, tetapi mereka bersedia untuk menghabiskan masa mereka dengan rakyat, membantu pembangunan rakyat. Maka kita yang menjadi pengundi, pastikan bahawa pengorbanan mereka ini tidak sia-sia. Kita undi mereka untuk menjadi adun-adun di tempat mereka. Boleh atau tidak? Johor ke depan, undi. Johor ke depan, undi. Johor ke depan, undi. Jadi kita ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Haji Mat Sabu, Yang Berhormat Saudara Anthony Lok, ya, dua pemimpin yang kita amat banggakan, baik di AP maupun Amanah, kerana sudi hadir bersama dengan kita. Di AP ni tak serik-serik, tuan-tuan. Walaupun dihina, di-reject oleh pemimpin UMNO yang sedia ada, tak nak duduk semeja. Tapi duduk dalam satu kenderaan boleh, ya. Duduk semeja tak boleh. Tak mau langsung terlibat. Perdana Menterinya boleh pula, tetapi timbalan Perdana Menteri boleh, tapi pemimpin negeri ini menunjukkan sikap yang amat memisahkan rakyat sesama rakyat. This is very bad. Sebab itu, tuan-tuan, jangan benarkan mereka yang mempunyai pemikiran perpecahan, pemikiran perpisahan ini dibiarkan mentadbir negeri ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat membantu kemenangan Pakatan Harapan. Sekian, kita boleh undi Pakatan, boleh? 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, terima kasih Yang Berhormat Senata Dr. Hatta Ramli. Beri tepukan yang gemuruh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kini tibalah masanya saya ingin mempersilakan Setiausaha Agong DAP, Saudara Yang Berhormat Anthony Lok untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Pakatan! 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 Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis, Abang Mat Sabu, saudara Hatta, calon-calon kita untuk Dun Johor Jaya, Dun Permas dan juga Dun Tiram. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. 各位同胞们，大家晚上好。特别是 Johor Jaya 的选民，大家好。Terlebih dahulu saya berbesar hati dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam ceramah pada malam ini bersempena dengan kempen pilihan raya negeri Johor. Kawasan Masai dalam Dun Johor Jaya ini adalah satu kawasan perindustrian.
satu kawasan yang padat dengan penduduk. Kerana ramai yang bekerja di Johor Bahru ataupun yang bekerja di Singapura menetap di kawasan ini. Jadi kawasan yang padat, kawasan yang banyak pekerja, kawasan yang ramai penduduk, salah satu perkhidmatan yang paling penting ialah di bawah portfolio saya, iaitu pengangkutan. Justru itu, untuk kita memajukan Johor Bahru, untuk memastikan rakyat, pengundi-pengundi dan penduduk-penduduk di sekitar Johor Bahru, termasuk di kawasan Masai dan Johor Jaya, pengangkutan awam adalah satu perkara yang penting. Itu sebabnya di bawah Kerajaan Persekutuan sekarang ini dibina ATS di antara Johor Bahru ke Singapura yang akan siap akhir tahun ini. Jadi mana-mana rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura boleh menggunakan ATS kelak. Tak payah lagi jam tiap-tiap hari dekat Tambak Johor. Tetapi nak pergi ke stesen ATS dekat Bukit Cagar, sudah tentu perlu ada juga pengangkutan awam dia. Salah satu perkara yang kita tengah buat dan akan perbanyakkan lagi ialah bas-bas pengangkutan awam, bus.my yang kita perkenalkan di Johor Bahru ini, yang akan kita tambah lebih banyak bilangan bas, termasuk dari Masai sampai ke Johor Bahru Central. Dan apa yang lebih penting ialah kita berikan perkhidmatan ini dengan begitu berdaya saing, dengan begitu murah untuk OKU, untuk golongan warga tua, percuma, tambang percuma. Untuk pelajar-pelajar sekolah, tambang percuma. Hanya untuk dewasa, kita kutip tambang. Itu pun kalau mana-mana pekerja berulang alik tiap-tiap hari, bus.my ini kita perkenalkan pas konsesi. 1 bulan RM30 sahaja. 1 hari RM1 boleh pakai tanpa had, tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah satu inisiatif di bawah Kerajaan Persekutuan, di bawah Kerajaan Madani yang kita tawarkan kepada rakyat dan sedang dilaksanakan. 各位当地的居民，我知道其中一样对人民的生活很重要的就是公共交通。大兴山的发展非常的快，我们知道今年年尾这个 RDS 从新山到新加坡会完成，在新加坡工作的马来西亚人民有多一个选择，不用搭摩托，不用搭巴士，可以搭这个轻快铁，从新山到新加坡，大概几分钟而已。但是我们知道有另外一个更大的挑战，就是怎样去到那个轻快铁站，因为轻快铁站是在新山 Bukit Cagar。所以四周围的地方，特别是 Johor Jaya、马赛这一带，要去到那边，我们也必须要有公共交通。所以中央政府其中一个提供给新山人的一个服务，就是我们有这个粉红色的巴士，有没有看过 ？Bus.my 这个公共巴士，如果大家还不知道的，我们在中央政府的政策，给年长人、给我们的长者。免费，给 OKU 免费，给学生从小学到中学到大学都是免费的。如果其他的这个成年人搭这个 bus.my 的巴士，我们也有一个特别的优惠，就是一个月票，1个月只30ringgit 级，30块，1天1块钱，你任搭都可以这个巴士。所以我们要提供一个更好的巴士，更好的服务。这个是小弟在中央的责任。很多新山人在新加坡工作，我们知道在新加坡公共交通很好，地铁、巴士都很方便。马来西亚也要向这个进步，我们也要让新山有更好的公共交通，让我们的人民更加舒服，出访更加方便，更加安全。不用开车，不用搭摩托，这个就是我们中央政府要做给新山人的。但是我们要落实这些计划，不单只是要靠州政府，马来西亚是一个联邦制度，中央跟州政府都要配合，都要一起合作，
才能够产生一个更好的国家，一个更好的社会。所以在中央我们要合作，但是我们在州政府的州务大臣好像不要跟我们合作。他讲不要跟行动党坐在同一个桌子，讲得很大声。但是我要告诉安哈菲斯，我们能不能够坐上那个桌子，行动党能不能够做政府，不是由他决定，是由你们决定，人民决定，选民决定。所以7月11号，我希望各位给予我们李文颖同志坐上那个桌子，坐上佐加亚的这个州议员，让我们的 Sharon 同志成为 Permas 的州议员，是人民做决定。Tuan-tuan dan puan-puan, saya kata, kalau kita nak pengangkutan awam yang baik, kita nak negara yang baik, mesti ada kerjasama baik antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Kerajaan persekutuan hari ini adalah kerajaan madani. Memang kita laksanakan pelbagai projek pengangkutan awam di Johor ini, khususnya di Johor Selatan, termasuk di kawasan Masai, Johor Jaya, Tiram, Permas. Kawasan-kawasan ini ramai penduduk, kawasan perindustrian. Baru-baru ini kita hidupkan balik landasan kereta api antara Pasir Gudang sampai ke Tanjung Pelepas, boleh sampai ke Kempas. Dulu landasan kereta api ini hanya bawa barangan, hanya bawa kargo. Sekarang kita perkenalkan kereta api untuk penumpang. Jadi dari Pasir Gudang boleh sampai ke Kempas, boleh sampai ke Johor Bahru menaiki train. Ini satu perkhidmatan yang kita tawarkan, yang kita buat untuk rakyat Johor. Mengapa kita nak buat? Sebab kita nak pengangkutan awam yang baik. Johor Bahru ini pesat membangun bandaraya besar. Ramai orang Johor kerja kat Singapura. Tahu kat Singapura, antara mengapa mereka maju ialah kerana sistem pengangkutan yang baik. Ada MRT yang baik, ada bas banyak dan sebagainya. Jadi kerajaan Malaysia sekarang ini nak buat macam kat Singapura. Dekat Johor Bahru sekarang ada RTS. Kita nak buat ART. Kita nak perbanyakkan bas-bas pengangkutan awam. Demi kesejahteraan, demi juga kemudahan rakyat. Ini yang kita kena buat. Tetapi nak laksanakan ini mesti kerjasama baik antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri. Kita bukan nak lawan kerajaan negeri, tetapi ada orang dia seolah-olah menidakkan kerjasama dengan kerajaan persekutuan. Menteri Besar On Hafiz kata, tak nak duduk semeja dengan DAP. Tak boleh, DAP tak boleh jadi kerajaan. Bagi saya nak bagi tahu dia, sama ada siapa jadi kerajaan, bukan dia cakap, rakyat yang cakap, pengundi yang cakap, pengundi yang tentukan. Ini demokrasi. Jangan kita sombong, jangan kita angkuh. Hari ini kita dalam satu negara. Kita nak kerjasama. Kita nak sama-sama membina negara kita. Dah buat kerajaan perpaduan dah. 2022. Barisan Nasional kalah teruk. Dia tinggal 30 kerusi. Betul Pakatan Harapan tak cukup untuk membentuk kerajaan persekutuan. 82 kerusi saja. Jadi kita kerjasama. Kita lupakan sengketa lama, nak kerjasama. Tetapi ada benda-benda yang dah berlalu, yang telah putus oleh mahkamah, kena teruskan. Kita bekerjasama atas untuk membina negara kita, untuk membangunkan negara kita. Jadi janganlah pakai politik lama. Tiap-tiap hari, DAP, semua salah DAP. Macam negara ini, kalau tak ada DAP, semua tak ada masalah ke? Banjir pun salah DAP, orang masuk jail pun salah DAP, semua salah DAP. Kalau tak ada DAP, dia tak ada alasan lain. Jadi saya bagi tahu mereka, DAP ini parti politik. Kita ada wakil rakyat, kita dipilih oleh rakyat. Kita mendapat mandat daripada rakyat. Jadi kena belajar hormat mandat daripada rakyat. Johor Jaya, kita kekalkan harapan. Boleh? Johor Jaya ini kita dah menang 3 penggal dah. Bukan hari ini, dah 3 penggal 2013 sampai sekarang.
rakyat Johor Jaya memberikan mandat dan undi kepada calon DAP Pakatan Harapan. Saudari Lew Chai Tong dah jadi wakil rakyat 3 Penggal, bersungguh-sungguh sampai belum kahwin Bang Mat. Masa dia jadi calon dulu 27 umur. Jadi adun sampai sekarang masih single lagi. Adik dia kahwin hari ni. Itu sebab dia tak datang. Saya nak ucap awal sekarang nak pergi sekejap majlis kahwin adik Lew Chai Tong dekat Skudai. 我刚才说我们的大家给予我们的支持，我们非常感恩。2013年、2018年、2022年，Johor Jaya 的选民都是给予行动党大力的支持，我们感谢各位。这个是人民的委托，这个是人民给予我们的支持。所以任何一个政党、任何一个政府，不管你是州务大臣也好，什么人都好，你要尊重人民选民的决定。行动党是选民选出来的，行动党的议员不是我们自己要当就可以当的，是大家选出来的人民代议士。他是谁？几时轮到他说要不要跟我们坐在一起？对不对？人民做决定，能不能够加入州议会的是大家。所以7月11号，把你们手中的一票，把李文颖送去州议会，好不好？把 Sharon 送去州议会，这个才是我们用我们手中一票能够带给更好的这个国家和我们的州。Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita datang berkempen, kita berlawan dalam pilihan raya, nak satu politik yang lebih sihat. Kita nak kerajaan yang lebih seimbang. Bukan macam dulu. Kalau dulu memang tak ada mana-mana alternatif. Satu parti dominan. Satu parti dominan semua. Dalam Dewan, semua satu parti saja. Tetapi Malaysia sudah ke depan. 2018 kita gunakan undi kita jatuhkan kerajaan, jatuhkan Perdana Menteri yang korup. Adakah kita nak kembali kepada era itu di mana satu parti boleh dominate semua? Jadi negeri Johor jangan bagi peluang dominasi politik itu kembali dalam negeri Johor ni. Jadi saya berharap, saya pohon, saya minta terutamanya untuk 3 DUN yang kita berkempen malam ini, untuk DUN Johor Jaya, untuk DUN Tiram, untuk DUN Permas, pastikan undi kita Pakatan. 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 Ini baru kita bagi dia dengar. Bagi dia dengar supaya kita ada wakil-wakil kita sama-sama dalam Dewan Undangan Negeri. Kita seimbangkan kekuatan, baru negeri ini akan menjadi lebih maju. Baru tak timbul mana-mana pihak boleh menyalahgunakan kuasa. Baru tak timbul kerajaan sombong dan angkuh. Kalau tidak, kalau macam dulu, memang tak ada mana suara boleh tegur mereka. Mereka berkuasa penuh. Kalau berkuasa penuh, rasuah tak ada siapa berani cakap. Penyalahgunaan kuasa tak boleh siapa boleh berhentikan. Jadi hari ini kita menawarkan calon-calon yang baik. Calon-calon yang kita bertenaga. Calon-calon yang memang niatnya untuk berkhidmat untuk rakyat. Seperti yang tadi telah diperkenalkan. Lee Wen Ying, calon Johor Jaya, dan Sharon, calon DUN Permas. Mereka ini, yang pertamanya dari segi usianya masih muda. Boleh pilih macam-macam kerja lain. Tetapi mereka pilih untuk berkhidmat untuk rakyat. Memilih untuk berjuang demi sebuah negeri yang lebih baik. Jadi saya harap dan saya pohon, tuan-tuan dan puan-puan, bagi peluang kepada mereka. Lantik mereka, pilih mereka sebagai wakil anda untuk berkhidmat dan bekerja untuk anda, untuk di kawasan-kawasan ini. Boleh? Ini yang kita harapkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Johor ini memang berkembang. Johor ini memang ada banyak peluang. Tetapi peluang ini bukan semata-mata kredit ataupun kerja kerajaan negeri. Kerajaan Persekutuan dalam 3 tahun ini berusaha bersungguh-sungguh. Perdana Menteri kita, Dato' Seri Anwar Ibrahim,
dihormati di seluruh dunia sekarang. Dia bukan saja dihormati di rantau ASEAN. Tahun lepas kita jadi pengerusi ASEAN. Semua ketua negara ASEAN datang Malaysia, datang Kuala Lumpur. Kita menjadi suara ASEAN di seluruh dunia. Tetapi negara Malaysia sekarang ini, oleh kerana ketokohan Datuk Seri Anwar Ibrahim, bukan sahaja terkenal di ASEAN. Kita sekarang ini dihormati oleh negara China, dihormati oleh Amerika Syarikat, dihormati oleh Iran, dihormati oleh Rusia, dihormati oleh India. Mana satu negara pun hormat kita. Bang Mat baru balik daripada Iran. Iran pun hormat kita. Orang lain punya kapal tak boleh lalu dekat Selat Hormuz. Kapal Malaysia boleh lalu dengan percuma. Ini siapa hebat? Bukan On Hafiz. Yang cakap dengan Presiden Iran bukan On Hafiz. Yang cakap dengan Presiden Iran, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita. Yang pergi kat Iran ialah Bang Mat. Bang Mat kita ni hebat. Dia rapat dengan Iran. Betul? Itu sebabnya Datuk Seri Anwar Ibrahim hantar dia pergi wakil menghadiri majlis pengumian Supreme Leader Iran. Jadi ini yang saya nak katakan bahawa hari ini negara kita ni dilihat tinggi. Dilihat tinggi oleh seluruh dunia. Apa kepentingan dengan kita? Rakyat tanya, ini Perdana Menteri suka melancong. Pergi satu dunia. Dia pergi bukan untuk melancong. Dia pergi bekerja untuk rakyat Malaysia. Kerana ada hubungan yang baik, dia akan pastikan kepentingan negara kita terjamin. Tadi saya bagi satu contoh. Kapal negara lain sekat dekat Selat Hormuz sebab ada perang dengan Amerika Syarikat. Iran tak bagi lalu. Tetapi oleh kerana hubungan kita baik dengan Iran, kapal kita boleh balik sampai Penggerang. Ini bagi bekalan minyak kepada Malaysia. Yang kedua, baru-baru ini Perdana Menteri pergi Rusia jumpa dengan Putin. Putin ini bukan semua kawan. Bukan semua orang kawan dengan dia. Tapi Perdana Menteri kita antara kawan Putin. Jadi kita punya dasar berkecuali. Kita dasar berkawan dengan semua. Jadi berkawan dengan Putin, dia ada hubungan baik dengan kita. Dia juga sign satu agreement dengan Malaysia bagi bekalan minyak selama 20 tahun untuk pastikan bekalan kita cukup. Bukankah ini satu kehebatan Perdana Menteri kita? Mengapa ini penting? Kalau dulu orang kata, ini bukan masalah kita. Tapi 3 bulan lalu, apabila perang berlaku di Teluk, banyak negara-negara bekalan minyak habis. Thailand, Filipina, Vietnam, tengok negara-negara ASEAN. Banyak dalam video-video kita tengok dalam Facebook, dalam social media. Beratur dekat stesen minyak, minyak habis. Tapi negara kita ada tak berlaku macam ni? Ada 1-2 stesen berlaku. Tetapi selama 3 bulan perang berlaku, 100 hari, bukan saja bekalan minyak kita tidak terputus. Satu dunia harga minyak naik. Hanya di Malaysia, harga RON 95 RM1.99. 1 sen pun tak naik. Adakah kerajaan kita ni tak jaga rakyat? Adakah Perdana Menteri kita ni kejam? Tiap-tiap hari orang kata ni kejam. Depan Melayu dia cakap, ini semua dengar DAP, tak jaga Melayu. Padahal MCA pula cakap, ini DAP tak boleh pakai sekarang, tak jaga orang Cina. Mana satu? Depan Melayu cakap tak jaga Melayu. Depan Cina cakap tak jaga Cina. Depan India cakap tak jaga India. Macam tu nak jaga siapa? Bagi kita, kita semua jaga. Dasar kerajaan Madani jaga semua rakyat. Hari ini kita punya RON 95 punya subsidi RM1.90 seperti Eng Sudin cakap tadi. Kita pakai MyCard saja boleh pam minyak dengan harga subsidi. Rakyat Singapura datang Johor Bahru tak boleh. Sorry, you balik Singapura pam harga. Kalau nak pam kat Malaysia ikut harga pasaran kita. Kita tak bagi subsidi. Orang Thailand masuk sempadan. Dia nak angkut minyak kita jual kat Thailand. Sekarang tak boleh. Kita jaga minyak kita, kita jaga bahan mentah kita.
kita tabung duit, kita save berbilion-bilion ringgit, kita bagi balik kepada rakyat. Kita naikkan kadar bantuan kos sara hidup kasih kepada rakyat Malaysia. Bukan saja kita bagi bantuan tambahan, pakai MyCard pun boleh beri barang dekat kedai-kedai runcit. Ini yang kerajaan kita buat. Bukan saja RON 95, diesel pun RM2.10. Harga pasaran RM4. Sekarang rakyat Malaysia pakai MyCard, harga diesel RM2.10. Satu dunia harga naik, hanya Malaysia kita tak naikkan harga, kita jaga rakyat kita. 所以各位，我们希望大家看到中央政府过去这3年的努力，虽然不完美，我知道有很多人说中央政府还有很多弱点，还有很多缺点。全世界没有一个完美的政府，我们不敢说我们完美，我们是一个聆听的政府，我们尽量做好我们的工作，尽量做好我们的本分。最重要，我们没有贪污腐败。最重要，我们没有滥用权力。人民我们做得不好，人民要批评我们没问题。人民沙巴的选民惩罚我们，给我们吃鸡蛋在沙巴，我们尊重，我们没有埋怨。我们说这个是选民的决定，我们必须要去尊重。但是我们在去年12月在沙巴惨败过后，我们没有退后。反而我们更加努力的做出更多的改革，做得更好，希望赢回选民的信心。所以我知道敌对的，他说现在沙巴我们吃了鸡蛋，要在柔佛也要让我们吃鸡蛋。如果行动党吃鸡蛋，西蒙吃鸡蛋，他们可以回到以前一党独大，他们肯定开心了。但是这个是对人民好吗？对谁好啊？对他们就好，因为他们已经没有人反对他们，没有人抵抗他们。所以这一点我希望大家要想清楚，行动党和西蒙绝对不是完美，但是这个政府是我们希望尽我们最大的努力，为马来西亚创造一个更好的未来，给人民一个更好的生活。所以要确保柔佛州不能够回到一党独大，johor jaya要稳定，要稳胜，好不好？让李文颖继续廖彩彤的工作，让我们johor jaya能够继续当选，好不好？ Ada orang kata kerajaan Madani ini tak banyak kelemahan. Saya kata betul, kita bukannya mengaku kita perfect. Memang dalam mana-mana satu kerajaan ada kelemahan. Jadi kita bersedia menerima kritikan. Yang paling penting kerajaan ini tak salah guna kuasa. Sekarang ini semua pihak boleh memantau kerajaan. Melalui sosial media boleh pantau kerajaan. Banyak pengkritik kerajaan. Tiap-tiap hari hantam kerajaan. Jadi menteri sekarang ini tiap-tiap hari kena hantam. Bang Mat kena hantam tiap-tiap hari. Beras tak cukup kena hantam. Telur tak cukup kena hantam. Ayam tak cukup kena hantam. Walaupun dia jadi Menteri Pertanian, harga telur sekarang stabil. Harga ayam stabil, betul tak? Ada orang ketawakan Bang Mat ni. Menteri telur. Menteri ayam. Tapi yang kau makan punya ayam tu murah sebab Bang Mat. Yang tiap-tiap hari cukup telur makan sebab Bang Mat jaga baik-baik kementerian dia. Pastikan harga kita kekal stabil. Saya buat macam-macam dekat Kementerian Pengangkutan, kena maki juga. Tetapi kita buat nak keselamatan orang ramai. Kalau kemalangan orang mati, dia salahkan DAP, dia salahkan Anthony Loke. Apabila kita buat langkah-langkah demi keselamatan, bantai lagi. Tapi bagi saya, apa pun yang paling penting, kita tahu bahawa kita buat perkara yang betul. Kalau ada yang tak perfect, ada yang tak baik, kita cuba perbaiki. Yang penting kita nak jaga rakyat, jaga Malaysia ini baik, dengan baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya harap tuan-tuan dan puan-puan pastikan Pakatan Harapan ada kekuatan di negeri Johor ini.
dan negeri Johor akan menjadi lebih baik dengan adanya kekuatan daripada Pakatan Harapan. Supaya kita ada wakil yang seimbang, bukan saja di peringkat negeri, tetapi juga di peringkat kerajaan persekutuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dengan kata-kata itu, saya nak menyerahkan pentas kepada Bang Mat. Semua calon kita ada tak? Boleh naik pentas calon-calon kita? Saya persilakan. Harapan. Johor ke depan. Undi harapan. Terima kasih，谢谢各位，7月11号一定要把票投给希望联盟，谢谢各位。 Baik, dengan ini majlis ingin terus mempersilakan Terus bagi kepada Bang Mat lah. Abang tak payah Mat MC. Sabu untuk menyampaikan ucapan. Nak kawan boleh, nak lawan pun boleh. Dipersilakan Abang Mat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Ni hao. Yang Berhormat Anthony Lok, Yang Berhormat Dr. Hatta, calon kita semua pimpinan parti-parti dalam Pakatan Harapan, semua penduduk yang hadir. Saya baru pulang daripada Iran. Naik kapal terbang Tehran pergi Guangzhou, Singapura. Sampai pukul 7 petang tadi, cross border, laluan khas lah. Barangkali di atas pertolongan Anthony Lok, dapat saya sampai pada malam ini. Hadirin sekalian, saya berada di Tehran hanya 1,5 hari. Padahal pergi jauh. Kenapa nak balik cepat? Sebab pilihan raya sedang berlangsung di negeri Johor ini. Hadirin sekalian, saya mewakili Malaysia menghadiri pengkebumian Supreme Leader kepada Republik Islam Iran. Apa pentingnya orang ini? Orang yang terbunuh oleh Israel dan Amerika ini manusia yang luar biasa. Dia meninggal dunia dalam keadaan tidak ada langsung harta. Walaupun Iran itu negeri kaya, dia meninggal dunia dalam keadaan tak ada rumah, tak ada harta, sebab seluruh hidupnya untuk membina kebangkitan rakyat dan negara Iran. Ini bukan sebarang orang. Kita menjadi menteri, kita ambil lah gaji, kita ambil lah allowance. Kalau ada duit kita nak beli rumah. Tapi orang seperti ini life mereka untuk negara dan untuk agama dia. Macam ni juga orang seperti Ho Chi Minh. Orang seperti Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi daripada seorang peguam. Dia berjuang nak membela rakyat, nak menuntut kemerdekaan. Dia buang uniform dia. Dia buang kot, dia buang tie, dia pakai pakaian putih dan mengajak rakyat bersama untuk kemerdekaan India. Ini Mahatma Gandhi. Begitu juga Ho Chi Minh. Ho Chi Minh perjuangan dia sampai akhir. Dia dalam hidup lebih kurang 80 tahun, 60 tahun duduk dalam hutan. Sebab itu rakyat Vietnam amat sayang kepada Ho Chi Minh. Sampai sekarang, hari cuti, hari Minggu, ribuan rakyat Vietnam melawat tempat iaitu
badannya yang masih lagi di preserve di Hanoi. Pemimpin-pemimpin seperti ini jarang muncul. Muncul pemimpin seperti ini selalunya mereka merubah dunia. Inilah keadaan yang kita lihat dan kita begitulah bila dia, saya sebut tadi pemimpin Iran ini, dia dibom, cucunya juga mati, menantunya mati, istrinya juga mati di situ dan mereka isytihar dalam Islam sebagai syahid. Bagaimana rakyat tak sayang pemimpin seperti itu? Maka 35 juta rakyat Iran daftar untuk jadi sukarelawan, yaitu kalau perang mereka sanggup mati seperti pemimpin mereka. 35 juta. Bintang filem, ahli sukan, pemain bola, rakyat biasa. We are ready to sacrifice for our country because pemimpin kita seperti itu. Kita taklah sampai peringkat itu. Tapi manusia ini dia memang gila harta, gila pangkat, itu normal. Bila Perdana Menteri kita, dia tak ambil gaji sebagai Perdana Menteri, sebenarnya itu satu sacrifice yang besar sebagai orang biasa. Kalau kita ini yang bekerja, takat gaji, allowance kita ambil dan janganlah mencuri. Ini tidak. Menggunakan jawatan untuk kaut kekayaan, perkara seperti ini yang menyebabkan lingkup sebuah negara, lingkup suatu generasi. Alhamdulillah, kita dalam pilihan raya kita nak kerajaan yang terbaik. Seperti kata Anthony Luke tadi, ada kelemahan, tetapi kita cuba baiki jika ada, kalau ada teguran itu. Dan kita pula melihat sesuatu kehebatan itu tidak terletak kepada kaum. Saya sebut selalu. Tadi sebelum datang sini, saya hadir kepada satu program NGO Cina. Mereka merayakan satu pahlawan Cina yang berjuang untuk rakyat. Dan saya hadir tadi program NGO itu. Dalam mana-mana kaum dia ada pahlawan-pahlawan mereka yang membela keadilan dan menentang kezaliman. Saya kata tadi kalau India, Mahatma Gandhi. Kalau di Vietnam, ada Ho Chi Minh. Kalau di China itu banyak. Termasuklah Confucius, Lao Tzu dan sebagainya. Kebaikan itu bukan letak kepada kaum ini baik, kaum ini jahat. Dalam kaum ini ada Melayu baik, ada Melayu jahat. Ada Cina baik, ada Cina jahat. Ada India baik, ada India jahat. Bukan satu kaum itu jahat. Tak boleh. Sekarang kita lihat, Raya Johor dipermainkan isu DAP. Kalau saya memerintah, kalau bersama DAP, saya tak jadi menteri besar pun tak apa. DAP, Johor. Tetapi DAP itu juga baik di Pahang. Menteri Besar Pahang, UMNO jadi menteri besar karena sokongan DAP. Kenapa mereka tak kata DAP Pahang jahat? Kalau kata begitu, DAP tarik diri, jatuh tak menteri besar Pahang? Jatuh ke tak? DAP. Begitu juga DAP Perak. DAP Perak, menteri besar UMNO karena DAP sokong. Di Perak, DAP baik. Pelik ke tidak? Jadi kamu dipermainkan oleh ni bekas menteri besar Johor ni. Betul ke tak? Dia permain tu kerana nak undi. Nak undi Melayu. Ni umur dah makin meningkat dulu cekah macam tu tak lagi. Ini main-main. Macamlah orang Tionghoa di Johor ni atau rakyat Johor ni tak pandai. DAP di Melaka baik, boleh jadi exco. Dalam kerajaan, ketua menterinya UMNO. Artinya hadirin sekalian, kadang-kadang isu kaum ni dipermainkan untuk undi, bukan di atas integriti. Kita pilih calon, kita lihat keupayaan, janji dan untuk berkhidmat. Kami parti yang meletakkan Islam sebagai dasar. Islam
rahmat untuk semua. Calon kami Sharon Teo. Bangun. Jangan kamu bawa poster bawa balik rumah tapi tak undi. Calon DAP pula. Apa tadi tu? Lini. Pakai tudung. Katanya DAP tak ada apa mengatakan orang pakai tudung ni fanatik dan sebagainya. Calonnya Melayu pakai tudung. Kenapa? Dia lihat ini boleh berkhidmat pada rakyat. Ada calon DAP yang pakai tudung, ahli parlimen daripada Bedong, Rara. Ingat tak? Tu dia Rara. Di belakang. Tu DAP tu. Tu DAP tu. Woi, UMNO. Orang-orang ni penyokong bekas Menteri Besar Johor. Tu DAP tu. Jadi inilah kita kata bukan berdasarkan kejahatan, kebaikan kepada kaum. Dia berdasarkan kepada keadaan orang itu berada di suasana mana. Inilah yang kita harap hadirin sekalian. Kita mau supaya keharmonian wujud di Malaysia ini. Keharmonian itu menentukan di antaranya perkembangan ekonomi. Telah disebut tadi oleh Anthony Locke bagaimana kita berusaha untuk di antaranya memajukan Johor dan memajukan semua negeri yang kemampuan ikut keuangan di negara kita. Hadirin sekalian, kita lihat mana calon kita yang dun di sini. Ada tak gambar? Johor Jaya. Ada tak? Tak ada gambar dia ya? Ini. Ini kalau tak unik pelik lah. Orang yang muda, orang kata charming, sentiasa bersedia untuk berkhidmat. Begitulah juga yang tadi ini daripada Tiram, orang Islam, orang Melayu jadi calon DAP Tiram. Jadi kita hadirin sekalian, kita hormat ini kaum Cina, ini kaum India, ini Kadazan, ini kaum ini. Karena kita nak berkenalan, li ta'arofu. Kita berkenalan, oh ni Cina, ni India. Tapi kebaikan atau kejahatan tidak terletak kepada mana-mana kaum. Dia bergantung kepada keyakinan perjuangan dia. Saya sebut tadi, bagaimana Mahatma Gandhi membawa rakyat India menentang British sehingga merdeka. Ho Chi Minh membawa rakyatnya melawan Amerika yang menjajah negara mereka sehingga menang. Begitulah juga kita sekarang ini. Kita semua kaum yang hebat ini bersatu tenaga untuk kita mengambil alih pemerintahan negeri Johor ini. Boleh ke tidak? Johor. Undi. Harapan. Johor. Ke depan. 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 Undi. Harapan. Begitulah iramanya. Maka sebelah hari bulan pukul 8 malam insya-Allah kita akan lihat bahawa kursi-kursi yang dimenangi oleh Pakatan Harapan mengatasi Barisan Nasional. Boleh semua? Paling yang saya nak sebut hubungan kami di peringkat nasional. Kami hubungan baik. Saya dengan Zahid Hamidi baik. Dengan Tok Mat Hassan daripada Tehran. Saya WhatsApp kepada dia. Terima kasih Tok Mat kerana beri kerjasama yang cukup baik. Perjalanan saya ke Tehran disambut dan dijaga. Dapat sampai dan balik dengan baik. Kami hubungan baik. Tapi cuba memecahkan hubungan ini ialah di Johor ini. Oleh itu kalau kita mau perpaduan, kita mau kerjasama, maka pastikan Johor
pada 11 bulan nanti pukul 8 malam Pakatan Harapan mendapat majoriti kerusi untuk mentadbir negeri Johor. Sekian, terima kasih. Terima kasih.